RM34.80. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Miza Huzairi. So, hari ni Miza punya aktiviti adalah, sebenarnya Miza datang kat sini ada hal, ada urusan sedikit. Jadi Miza singgah dekat dalam Miniso. Jadi ni Miza ternampak lah session ni macam session Barbie. Nampak balik gila. Miza rasa Miza nak buat surprise untuk anak buah Miza, Anggun Raisa. So jom Miza nak pilih barang untuk dia. Let's go. Miza rasa kan, Miza tahu dia ni suka berhias tau budak. Budak anak tu tak sampai. Kita ambil yang bawah dululah. Dia ni tu cantik kan? Ni cantik kan? Ui, besar. Wah, tengok ni. Ui, cantiknya. Anggun mesti suka ni. Nanti Anggun tengok YouTube Angah. Ni, okey. Mana cantik korang rasa? Kalau saya, ni Intan, ni saya ambil yang ni juga. Okey, kita ambil ni satu. And then saya nak beli ni. Anggun dia suka tumbler. Yang ni macam cute. Macam cute ni. Sekejap. Ui, cantik. BPA free. Sekejap, tengok senang tak untuk ibu Anggun untuk handle. Ni ada ribbon. Comel gila guys. Okay, Miza rasa, wah, tengok ni guys. Lepas tu nak minum macam mana Anggun? Anggun nak minum straw dia mana? Straw dia tak ada straw ke? Sekejap, Miza tengok yang lain. Kalau yang ni dah ada straw. Ni comel. Set boleh. Tapi ni comel lah Cuma dia sukanya yang masak. Sekejap. Ni. Yang ni pun okey ke? Ataupun yang ni? Sekejap, Miza tengok yang senang untuk dia pakai. Wah, Malibu. Sekejap. Wah guys, yang ni okey, dia ada straw dah. So masuk, contoh Kak Ian kan, buat air, letak. Buka pun senang. Sebab straw dah automatic ke dalam. Okey. Yang ni pun okey jap. Kita tengok jap beza yang ni. Oh, lain Dah macam kipas. Anak lah. Angah beli Anggun yang ni tadi. Yang ni cantik Anggun. Angah beli yang ni satu. Apa ni? 43.90 sen. Ini satu. Lagi. Wow. I feel bad juga. Ya. Naik. Ini bag. Ini apa? Selimut. Ni bag. Okey juga. Anggun boleh bawa pergi school. Kan? Baba, Anggun nak pergi school. Okey tak Intan? Tapi ni bukan bag ni tau, ni macam molto. Cuba check balik. Cuba buka. Macam waterproof ke apa? Cuba Intan buka sekejap. Miza macam waterproof punya. Ada banyak lah dapat Anggun. Kalau Angah beli ni Anggun. Ni macam travel bag. Tapi dia boleh bawa lain jugalah. Ni dia dapat ni lah, dah tunjuk. Dia dapat 1, 2, 3, 4. Okey kak. Apa tak boleh pula? Kita yang nak beli untuk Anggun. Intan yang tak bagi Miza beli. Yang itu dia guna. Yang cik ni cantik kan? Tapi itulah. Kejap. Angah pilih. Angah suka juga yang ni. Ke yang ni dulu? Wow, so kelas ya anak buah saya. Cantik ke? Apa dia tak set pencil box ke? Dompet. Okey juga. Tak naklah Anggun. Anggun sekolah lagi.
Biskut lagi. Angah beli ni. Pun okey juga Angah. Ada pink pekat belakang. Ada pun pekat. Okey, kita tengok ni. Ni dengan ni. Kita tengok beza dia. Ya Allah cantiknya. Ya, cantiknya guys. Anggun suka mana? Angah bagi match dengan ni Angah bagi ni kat Anggun. Tengok guys. Aku pilih, aku tanya kamera. Kau tahu? Okey, 1, 2, 3 barang untuk Anggun. Okey ke tak okey? Okey. So, jom. Kita sambil tu jalan lagi. Dah ada barang lain sikit. Yang ni session macam motor makeup. Ni budak dah besar sikit lah. Ni nampak ni. Pensel gergasi. Wow. Yang ni dalam kelas Anggun yang paling besar. Besar pensel lah. Anggun kecil. Cumanya berapa ni? Itu crayon. Dalam dia ada crayon. Dalam dia ada crayon? Yeah. Are you sure? Nama dia pun dah big pencil crayon. Oh, ya ke Intan? Dalam Yeah. cari cakap Intan ni. Iya. Mana ada? Dia memang solid lah. Ni. Anggun. Anggun kan diva. Wah, dia suka ni. Suka tengok cermin. Tapi Angah nak yang Anggun boleh pakai. Yang Anggun boleh pakai. Ni pun Anggun akan bawa pergi school. Nak masuk beg susah. Tapi masuk beg susah lah Anggun. Tak payah Yes. lah. Tak nak lah. Angah tak nak beli tu sebab besar. Angah nak Anggun pakai. Jom kita tengok yang lain. Penyepit lah Intan. Okey tak kalau Miza beli dia penyepit? Macam ni, rantai ke poni betul tak? Barbie tak ada. Alah Barbie. Barbie tak ada ke? Barbie dah habis kot. Ya. Wah, ni poni. Ni pun rasa Anggun suka juga. Dia suka colour. Okey. Dia okey, kita ambil untuk Anggun. Anggun, Anggun suka ni kan? So Angah beli ni. So, jom. Tak ada dah. Jom kita tengok. Ni guys, nak membeli untuk anak buah ni pasal. Surprise untuk anak buah Miza. Sikat. Ni tak ada kot. Kau ada Barbie lagi lah. Mana? Oh, tak boleh lah. Ini bukan untuk Anggun, untuk Angah. Tapi besar sangat untuk dewasa. Oh, tak payahlah. Ni apa? Ni apa? Barbie. Itu apa? Oh, ni dia punya lip balm. Dia kan suka. Ni lip balm. Okay, Angah ambil yang pekat ni lah. Angah ambil ni juga tak? Jom. So okay kot semua ni. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5 barang untuk Anggun. So jom guys kita bayar. Kita tengok berapa. Ada apa tu kot? Yang lain ni macam mystery box. Betul? So itu je guys. Miza rasa cukup lah. Kita dapat, tengok kita dapat apa. Lip balm. Dapat lip balm. Kita dapat colour, buku colour. Kita dapat macam wallet untuk Anggun. And then kita dapat pencil case. Pencil case, sorry desain yang sikit. Kita dapat juga botol air. So guys, so jom kita payment. Bising lah kat sini. Macam mengganggu. Jom kita bayar. Boleh? Kita tengok berapa kita kena bayar. Alamak, saya nak bayar kat sana handphone saya kejap kan.
Duduk tak nak barang. Kita boleh tengok total. Boleh? Berapa? Okey, boleh. Proceed. Paper bag anggur tu besar guys. 134 8 kursi. Geleng kan? 134 8 kursi. So, jomlah kita bayar. Bayar package boleh ke? Boleh juga. Just lah handphone Intan tengah pegang. Sebabnya banyaknya duit raya no? Sabar. Jom. Barangnya sikit, bagnya besar. So, total yang kita belanja untuk anak buah kita hari ni adalah RM134.80. Okay. So, harap-harap anak buah Miza, Anggun, Raisa suka yang dia pakai. So, jomlah kita balik. Nak pergi mana? Apa ni? Korang jangan lupa subscribe. Okay, subscribe and then siapa yang nak beli Miza punya stevia, korang boleh beli, dapatkan dekat Shopee ataupun dekat TikTok Shop. Sebab Miza memang ada menjual stevia, pengganti gula dalam minuman ataupun dalam masakan. Tapi mesti ramai cakap kan, Miza sini Miza ada meniaga bandel ke ataupun Miza dah stop. Sebenarnya sekarang ni ada kes apa tahu, dekat TikTok dah tak boleh meniaga bandel. Betul tak Intan? Kita orang memang kena, korang kata kena cuti dululah meniaga bandel tu. So kita fokus kepada stevia, and insyaAllah Miza akan fokus kepada YouTube dan juga affiliate yang lain. Jom kita balik. Okay, hi guys, Assalamualaikum. So, ni barang Anggun. Miza dah sampai dah dekat rumah abang. So, Miza dah standby. Ni duit raya Intan bagi, dengan ni duit raya Miza nak bagi dekat Anggun. So, Miza dah sampai dah rumah abang. Kita nak pergi bagi. Sekejap tunggu sekejap tau. Bagi-bagi dekat Ian. Bismillah. Sebaiklah guard tu bagi Miza masuk je. Kenapa? Sini. Hai. So, jom. Ini barang. Jom kita masuk. Nasib rumah abang, dia ground floor. Tak tahu guys. Bismillah. Okay. Sejarah dekat rumah abang. Siapa? Assalamualaikum. Kak Ian, kerja ke? Tak ada, nak pos marah. Kejap je, Miza tak singgah tau. Untuk Anggun Raisa. Sebab hari tu tak bagi dia duit raya kan? Ya, kan hari tu Miza tak sihat sangat kan? Ni barang Miza baru beli tadi. Oh ya ke? Orang tak dapat ibu dia. Oh ya ke? Kak Yang salam. Miza sengaja Allah serius. Abang Imi cakap tadi Kak Yang mengajar sihat. Tadi dah sihat dah. Tak apa, pergi mengajar dulu. Aduh, okay? Rasa tak Kak Yang? Ni apa ni susah ni? Alah, ada sikit je. Tak ada benda pun.
Okey lah, tak apa. Dia duduk tahu, sorry ganggu. Miza nak gerak dah. Depan ni je. Cuba kau baby. Mamak warna kuning wah. Warna kuning. Oh, malah tak nampak lah Kalau tadi Miza nak jumpa baby, jumpa kat situ. Okey. Rasa jumpa dia. tengoklah kalau tersempak apa kan. Okey. Dah pergi. Sayang, sorry. Bye-bye. Ni duit raya. Tak payah lah Miza. Ni dari Miza, tuah ni. Yang ni Intan yang melintang. Ya pun susah ni. Ni ibulah, ibu Anggun. Okey, suruh dibukaan. Okey, boleh. Saja ingat Anggun ada kan? Tak apalah, mak dia lah. Ni Anggun Raisa punya ni. Ibu. Okey. Kak Yan, kasih tau. Nanti kau Mimi tau. Ya. Bye. Sorry ganggu tau. Jumpa dia mana ada Miza pun. Nanti Miza kalau lalu, Miza nampak, Miza tegur. Okey. Right? Okey. Bye. Assalamualaikum. Ya, nanti bagi Anggun rekam tau. Kalau tak rekam pun tak apa. Okey. Bye. Sama. Bye. Okay, so Miza dah selesai bagi dekat kakak ipar Miza, Kak Yan. So Anggun tak ada, dia pergi mamak dengan abang Miza. So tak apa, sebab memang nak pergi surprise untuk Anggun. Dia pergi beli makan, sian dia. So jom, saya nak gerak dah.